Fungsi stiker kuning ni, apa ya, orang putih khabar anti hit. Anti hit. Hari ni dapat 16 Pro yang udah pecah belakang dia. Koma jangan risaulah, Abang Amin boleh settlekan benda ni. Mohonlah kita tengok prosesnya. Let's go. Mula-mula kita buka skru bawah ni. Kita buka lah kiri kanan. Lepas itu kita buka lah belakang ni slow-slow. Slow-slow je. Lepas itu kita letak lah stiker kuning ni. Fungsi stiker kuning ni, apa ya, orang putih khabar anti hit. Anti hit untuk kita protect kita punya kamera ni. Gitu. Buka ribbon semua kan. Lepas tu cabut lah belakang tu. Kita cabut belakang tu. Lepas tu buka lah cover benda tu kan. And then kita buka lah MagSafe ni. And then acah-acah orang putih je kamu ni. Lepas itu masukkan lah dekat body baru dia ni kan. Magista Studio ada buat offer waranti 1 tahun lah untuk beg glass. Kalau pecah dalam masa 1 tahun, kita ganti baru. Beli je, tak perlu nak keluar duit. So kalau kamu berminat, sila komen.